Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan langkah demi langkah proses penghasilan poster ilustrasi digital bagi projek saya yang bertajuk Legenda Rebana Ubi Kampung Seribu Bunyi. Sebelum saya mengulas aspek teknikal, ingin saya kongsikan serba sedikit tentang subjek utama poster iaitu Rebana Ubi. Rebana ubi merupakan sejenis alat muzik tradisional bersaiz besar yang sangat popular di Kelantan, terutamanya digunakan dalam acara kebudayaan dan pertandingan pukulan rebana. Ia bukan sekadar alat muzik, malah merupakan lambang warisan dan identiti masyarakat Melayu tradisi yang kaya dengan elemen kesenian. Melalui poster ini, saya cuba mengangkat keunikan rebana ubi dalam bentuk penceritaan visual yang berlatarkan sebuah perkampungan mistik di Kelantan. Proses reka bentuk ini dimulakan dalam perisian Adobe Illustrator. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memasukkan lakaran idea asal ke atas kanvas. Lalu mengurangkan opacity-nya kepada 30% bagi memudahkan kerja tracing. Melangkah ke fasa seterusnya, saya memindahkan dan membuka fail hasil tracing tadi ke dalam perisian Adobe Photoshop untuk memulakan fasa pewarnaan iaitu colouring. Sesi mewarna dimulakan dengan memberi tumpuan kepada elemen background langit. Menggunakan fungsi color picker, saya memilih tone warna biru malam yang pekat untuk mewarnai ruang langit, awan dan bulan bagi membina suasana penceritaan waktu malam yang dramatik. Seterusnya, saya beralih ke bahagian bawah kanvas untuk colouring rumput menggunakan warna hijau asas dan terus mencipta kesan shading awal untuk memberikan impak dimensi serta bayang pada tapak tanah. Kesemua pakaian ini diperincikan dengan teknik shading pada bahagian lipatan kain untuk menghasilkan kesan pencahayaan yang realistik dari arah bulan. Pada masa yang sama, teks utama Legenda Rebana Ubi dimuktamadkan dengan teknik gradasi warna emas yang menyelah. Seterusnya, saya melengkapkan suasana perkampungan dengan melakukan colouring pondok di bahagian hadapan menggunakan tone warna coklat kayu, serta mewarnai 3 buah rumah tradisional di bahagian latar belakang. Hari ini saya akan membentangkan hasilan poster yang bertajuk Warisan Rebana Ubi Kelantan, iaitu seseorang pemuda yang berdedikasi yang memelihara warisan Rebana Ubi Kelantan. Melalui poster ini, saya ingin membuktikan bahawa seni warisan mampu diangkat semula melalui medium digital yang profesional. Keseluruhan proses rekaan ini telah dilaksanakan menggunakan perisian Adobe Illustrator. Proses yang pertama, pada peringkat awal, saya memulakan projek dengan memindahkan lakaran asal poster ke atas poster bersaiz A4. Saya kemudiannya membina rekaan tipografi bagi tajuk iaitu Warisan Rebana Ubi Kelantan dan menyusun motif pokok kelapa di sekeliling teks untuk menonjolkan identiti budaya Kelantan dengan menggabungkan warna hijau pada pokok kelapa untuk keharmonian alam. Seterusnya, proses kedua iaitu pembinaan watak dan persekitaran. Saya telah menggunakan pen tool untuk melukis kontur watak megat serta struktur rumah kampung secara manual bagi memastikan ketetapan bentuk. Corak pada baju megat dan ukiran rumah dibina dengan teliti menggunakan selection tool dan direct selection tool untuk mewujudkan kesan layering yang mendalam. Seterusnya, proses ketiga, perincian objek. Saya menambah elemen tradisional seperti rebana ubi dengan menggunakan ellipse tool dan keris menggunakan pen tool untuk perincian bilah serta hulu. Saya juga telah mengaplikasikan teknik gradient pada pakaian dan tumbuh-tumbuhan bagi memberikan dimensi. Seterusnya, proses keempat iaitu pencahayaan dan suasana. Saya memberi tumpuan kepada kesan visual yang lebih dramatik dengan menggunakan gradient tool pada latar belakang. Transisi warna langit dari biru ke jingga dan kuning sengaja dipilih untuk menggambarkan suasana matahari yang terbenam di desa. Proses kelima adalah penyelarasan komposisi. Saya juga memeriksa setiap layer di dalam perisian Adobe Illustrator bagi memastikan tiada ralat teknikal atau pertindingan elemen yang tidak diingini. Seterusnya, proses keenam. Saya melakukan semakan akhir bagi memastikan setiap elemen daripada tipografi sehinggalah kedudukan watak berada dalam keadaan seimbang dalam bingkai poster. Sekian, terima kasih. Hari ini saya akan menceritakan tentang penghasilan poster. Untuk merealisasikan konsep warisan ke dalam bentuk visual model, saya telah menggunakan aplikasi iaitu Adobe Illustrator.
Langkah yang pertama adalah dengan penekapan teks dan tipografi. Langkah yang pertama, saya telah membuka dokumen yang bersaiz A4 dan masukkan gambar rujukan ke dalam ruang kerja. Seterusnya, saya telah menambahkan teks utama, iaitu dengan menulis Gema Merdu Rebana Ubi dengan menggunakan type tool. Dan saya telah kemaskan dengan tajuk yang berkesan, iaitu saya letakkan drop shadow dan stroke supaya ia kelihatan lebih menonjol. Langkah yang kedua, saya memulakan penangkapan objek. Lepas itu, saya mengurangkan kapasiti iaitu gambar, rujukan watak kanak-kanak, rumah kampung dan pokok kelapa. Kemudian saya melock di panel layers. Seterusnya, saya menggunakan pen tool untuk menampis dan menekan setiap elemen dengan teliti bagi menghasilkan garisan lakaran vektor yang bersih dan kemas. Langkah yang ketiga pula, proses mewarna objek. Saya menggunakan selection tool dengan menggunakan warna asas, dan saya telah memilih warna coklat untuk rumah kampung dan warna jingga untuk pemukul rebana. Ton warna yang sesuai juga digunakan pada watak kanak-kanak untuk menghidupkan suasana ilustrasi. Dan langkah yang keempat, saya telah mewarnakan latar belakang. Saya menggunakan retouch tool untuk menutup keseluruhan kanvas poster. Dan saya terapkan kesan linear gradient. Saya menggunakan biru tua di bahagian atas dan biru muda di bahagian tengah, putih juga di bahagian bawah. Hasilnya akan mencipta kesan pencahayaan langit yang realistik dan harmoni. Akhirnya, saya telah membuat satu poster yang seimbang ini dan membuktikan bahawa kemahiran seni ini digital mampu menjadi medium yang efektif. Saya akan membentangkan cara atau teknik saya menghasilkan projek AI saya, yang di mana pertama sekali saya adalah memasukkan gambar yang telah dipilih di layer yang pertama, dan di layer yang kedua saya mula melukis bahagian baju, dan di layer yang ketiga pula saya melukiskan samping, dan yang langkah yang keempat adalah melukis wajah pemain. Di layer yang kelima saya melukis luar pemain dan masukkan warna yang sama dengan baju. Yang keenam adalah melukis tangan, dan seterusnya saya letakkan warna yang sama seiras dengan muka. Langkah yang ketujuh adalah melukis mata dan hidung pemain, dan langkah yang ke-8 adalah melukis pemuka pemain. Langkah yang ke-9 adalah melukis rebana ubi. Di langkah yang ke-8 adalah melukis rumah kuning. Di langkah yang ke-9 pula adalah melukis rumah biru. Di layer yang ke-10 adalah saya menghasilkan pokok kelapa. Dan di langkah yang ke-11 menghasilkan bukit. Di langkah yang ke-12 menghasilkan tulisan rebana ubi. Dan akhir sekali adalah menghasilkan matahari. Dan kesemua ni saya gunakan adalah pen tool dan rectangle tool dan sedikit bulat. Seterusnya, saya akan membentangkan secara ringkas proses pewarnaan poster berkumpulan yang bertajuk Warisan Rebana Ubi. Proses dimulakan dengan mewarnakan tajuk menggunakan warna kuning keemasan pada layer khas bagi memudahkan proses coloring. Seterusnya, saya mewarnakan bahagian langit, awan dan bulan menggunakan teknik gradient bagi menghasilkan suasana petang yang lebih menarik. Selepas itu, saya meneruskan pewarnaan pada bahagian foreground seperti rumput, tanah dan tumbuhan bagi mewujudkan keseimbangan warna serta kesan kedalaman. Pada peringkat pertama integrasi poster kami, saya mengambil alih poster yang telah dimulakan oleh rakan saya untuk memastikan kesinambungan visual. Seterusnya, saya memastikan setiap layer daripada bahagiannya tersusun rapi sebelum saya memulakannya. Peringkat kedua iaitu untuk proses mewarna. Saya menggunakan pen tool secara konsisten bagi memastikan setiap bahagian warna kayu iaitu berwarna coklat gelap tertutup dengan kemas di dalam garisan. Sekiranya terdapat warna yang terkeluar atau perlu yang diperkemaskan, saya menggunakan eraser tool untuk membuang lebihan warna tersebut. Saya juga memberikan fokus kepada perincian lampu di dalam rumah menggunakan warna kuning yang terang. Penggunaan warna kuning ini sangat penting bagi menghasilkan impak estetik berbanding warna kayu yang gelap. Selain itu, terdapat beberapa cabaran dan kelebihan yang saya perolehi sepanjang projek ini.
Cabaran yang utama adalah transisi penggunaan perisian, di mana saya perlu menyesuaikan diri, iaitu menggunakan Adobe Photoshop berbanding Adobe Illustrator. Saya juga perlu memastikan gaya pewarnaan antara watak dan rumah selari agar poster akhir nampak seimbang. Proses menggunakan pen tool dan eraser tool dalam Photoshop untuk memastikan warna tidak terkeluar dari garisan memerlukan tahap ketelitian yang sangat tinggi. Untuk kelebihan pula, saya dapat mempelajari teknik pendigitalan lukisan yang lebih dinamik menggunakan Adobe Photoshop. Pengalaman ini memperluaskan lagi keupayaan teknikal saya dalam mengendalikan pelbagai perisian grafik. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Untuk proses poster berkumpulan, saya telah menggunakan pen tool untuk menekap gambar-gambar seperti pemain rebana, kanak-kanak dan rebana ubi. Saya juga menggunakan pen tool untuk melukis garisan-garisan dan menekap semula objek tersebut. Selepas pada itu, saya meneruskan dengan proses mewarnakan objek. Saya juga telah mengfill semula ke dalam objek dan pemukul rebana telah bertukar menjadi jingga, warna kanak-kanak juga bertukar dan seterusnya. Saya telah mewarnakan setiap elemen yang berada di dalam itu untuk menampakkan lebih realistik. Cabaran-cabaran yang dihadapi adalah kesabaran yang sangat tinggi semasa saya menggunakan pen tool untuk menekap perincian objek seperti tali rotan rebana dan garisan pada kanak-kanak. Saya juga memerlukan ketelitian supaya poster tidak kelihatan terlalu padat. Pemilihan tonal warna juga mencabar bagi memastikan subjek utama tetap menonjol dan harmoni dengan kecunan warna latar belakang. Kelebihan juga adalah saya menghasilkan poster ini sebagai medium yang sangat efektif bagi menarik untuk mempromosikan semula warisan rebana ubi kepada generasi muda melalui visual moden. Penghasilan karya ini juga adalah dalam format vektor bagi memberikan fleksibiliti yang tinggi kerana kualiti gambar tidak akan pecah walaupun dicetak dengan saiz yang sangat besar. Kesan saya dalam menghasilkan poster final. Jadi tugasan saya yang telah diberikan kepada saya untuk poster final ni adalah melukis serta mewarna pada bahagian bukit, gunung serta matahari. Membentangkan cabaran sewaktu saya menghasilkan poster rebana ubi, di mana saya mendapati bahawa cabaran sewaktu menghasilkan poster rebana ubi ni adalah dengan sewaktu ingin mencari maklumat tentang rebana ubi, kerana di media sosial terlalu banyak berkaitan dengan rebana ubi, tetapi kita tidak tahu adakah itu sumber yang betul atau perekaan semata. Yang kedua adalah dalam menyusun maklumat pada poster tersebut, di mana saya agak tekankan di sini supaya poster tu kelihatan menarik. Kelebihan poster rebana ubi kami, yang pertama sekali adalah menambahkan pengetahuan dalam diri kami tentang rebana ubi itu sendiri. Yang kedua adalah meningkatkan kreativiti dalam diri anak muda seperti kami ni tentang menghasilkan poster ilustrasi. Dan yang terakhir sekali adalah dalam meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi ataupun boleh panggil seni reka semasa menghasilkan poster. Secara kesimpulannya, rebana ubi ini merupakan salah satu warisan budaya yang sangat tinggi dengan nilai sejarah dan mempunyai identiti yang tinggi, khususnya bagi masyarakat Melayu Kelantan. Selain berfungsi sebagai alat hiburan dan alat komunikasi pada zaman dahulu, rebana ubi juga dikatakan lambang keunikan seni budaya tempatan. Oleh itu, pemeliharaan dan pemeliharaan perlulah diperkuatkan oleh semua lapisan masyarakat agar warisan ini terus kekal relevan serta dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.
Thank you.